A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muallimina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yassar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ya basitu ubsut alaina al-khair wa waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi wa a'izna min syarril khalqi wa khtim lana bil husna bi lutfin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid daraini amin. Dan kelima, rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat ada dua cara. Pertama, beriman dengan secara ijmal, iaitu wajib kita percaya dan iktikad bahwasanya segala barang yang akan berjumpa dan akan dapat oleh seseorang manusia kemudian daripada mati, di masa dalam kubur hingga masuk syurga ahli syurga dan masuk neraka ahli neraka, yang dikhabarkan dan diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaliannya benar, tetap berlaku dengan tidak syak padanya. Kedua, beriman dengan secara tafsil, iaitu wajib kita ketahui dan percaya bahwasanya permulaan barang yang dijumpai dan didapat oleh seseorang di masa di dalam kubur daripada nikmat atau azab, maka mendapatlah oleh orang yang mukmin yang taat itu akan kesenangan, nikmat dan diluaskan dan diterangkan kuburnya. Dan mendapatlah oleh orang kafir dan mukmin yang derhaka akan azab siksa, gelap kubur dan disempitkan kuburnya hingga berselisih tulang rusuknya. Baik, pada hari ini kita mari sambung kitab akidah kita di dalam risalah Kifayah Al-Mubtadi. Kita duduk di muka 38 iaitu kita nak masuk bercara
rukun iman yang kelima, iaitu beriman dengan hari kiamat. Al-iman biyaumil qiyamah atau al-iman bil yaumil akhir. Nah, bil yaumil akhir, hari kiamat. Nampaklah tu. Dah kita mengaji beriman dengan hari kiamat ni, iaitu ia mula daripada kita mati. Apabila kita mati tu, maka dia berpindahlah daripada dunia ini kepada satu alam yang lain lagi. Pitu dia situlah. Pitu dianya iaitu setelah mana kita mati, maka kita bermula masuk kepada alam yang lain. Ia masuk alam kubur dulu, ia panggil alam barzakh. Sebelum daripada nak kiamat tak kiamat lagi. Kiamat iaitu semasa malaikat Israfil, hak kita mengaji marai dulu, tentang malaikat tu, ia siup sunai sekengkala yang pertama, iaitu masuk hari kiamat. Tapi sebelum pada nak kiamat, ia panggil kiamat kecil. Kiamat kecil iaitu apabila seseorang manusia mati, maka di situlah mulai kiamat kecil bagi dia. Oleh kerana ketika tu habis dah lah peluang dia untuk beramal. Peluang untuk beramal maka sudah habis. Darul amal ad-dunya darul amal. Adapun lepas daripada mati, mula daripada kubur hingga sampai seterusnya, ia panggil darul jaza, darul qarar. Dunia atau rumah yang tetap dan rumah yang menerima balasan. Adapun di sini adalah darul amal. Di dunia ini adalah darul amal, rumah yang tepat kita kena bersungguh-sungguh, berlomba-lomba di dalam berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang kelima, iaitu beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat ada dua cara. Supaya dengan kita beriman dengan Allah Ta'ala, dengan para rasul, dengan malaikat, dengan kitab-kitab hak lepas dah tu, ia ada dua cara juga. Pertama, beriman dengan secara ijmal, iaitu wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya segala barang yang akan berjumpa dan akan dapat oleh seseorang manusia kemudian daripada mati, di masa dalam kubur hingga masuk syurga ahli syurga, iaitu masuk syurga oleh ahli syurga dan masuk neraka oleh ahli neraka, yang dikhabarkan, iaitu yang diceritakan dan yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaliannya semua tu, mula daripada manusia mati hingga sampai masuk syurga oleh ahli syurga, masuk neraka oleh ahli neraka, sekaliannya semua tu adalah benar. Hak tu wajib kita kena beriman. Semua hak Nabi royak, kita tak tahu muka ni. Hal lepas daripada mati ni kita tak akan tahu kalau tidak ada cerita, khabaran, pemberitahuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia termasuk di dalam kata benda hak as-sam'iyat, al-ghaibiyat, as-sam'iyat, iaitu benda yang kita kena dengar saja. Otak kita nak mikir gini tak boleh. Adapun kita nak kenal Tuhan baru ni, kita nak kenal Tuhan, boleh kita guna otak kita ni, kita tengok kepada makhluk dia. Adapun kita nak tahu benda lepas daripada mati, kita nak guna otak, tak boleh lah. Sebab dia lebih daripada kekuasaan otak kita lah. Maka kita kena dengar saja-saja khabaran, cerita, hadis-hadis, dan juga Quran duk goyak. Daripada Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula daripada kita mati
siapa su masuk syurga bagi ahli syurga, siapa su masuk neraka bagi ahli neraka, wal iyazabillah. Semua tu adalah benar, tetap berlaku dengan tidak syak padanya. Dah pada kebenaran. Tak ada syak lagi. Nampak tak tu? Hak ni dia panggil cara kita berimej secara umum. Secara borong-borong. Tahap yang pertama. หลักการศรัทธาประการที่5ก็คือการศรัทธาต่อวันกิยามะห์วันสิ้นโลกและวันสิ้นโลกนี้เริ่มจากการเป่าสังของมาลาอิกะฮ์อิสรอฟีลแต่ก่อนหน้านั้นจะมีเหตุการณ์ที่เสมือนกับเกิดขึ้นก่อนวันสิ้นโลกก็คือการเสียชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง. Apabila mula mati, ia mulai kiamat kecil lah. Walaupun kiamat sebenar tak berlaku lagi. Dan kan satta tawan kiamah, wan sin lok. Kan satta tawan kiamah มี2รูปแบบเหมือนกับการศรัทธาต่ออัลลอฮ์มลาอิกะฮ์รอซูลและคัมภีร์รูปแบบแรกก็คือการศรัทธาแบบรวมนะแบบเหมาแบบรวมคือเราจำเป็นที่จะต้องศรัทธาว่าทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์หลังจากของมนุษย์แต่ละคนที่จะได้รับหลังจากการเสียชีวิตหลังจากความตายเริ่มจากหลุมฝังศพจนกระทั่งชาวสวรรค์ได้เข้าสวรรค์และชาวนรกได้เข้านรกนั้นทั้งหมดนั้นที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ได้กล่าวไว้ทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นความจริงและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยไม่มีข้อสงสัยtu nampak tak tu kita kena berimej lagu tu orang kafir tak saya dengar benda ni fak kita orang kafir orang sebab tu banyak orang mulhid lah ni. Mulhid ni orang tak berimej dengan adanya Tuhan dan orang tak berimej dengan bangkit semula lepas daripada mati. Banyaklah ni sebab apa? Allah, sebab hawa nafsu. Dia nak hidup di atas dunia ni sebagai hidup yang bebas. Sebab tu lah ni banyak orang yang tidak ada agama sebab dia nak duduk di dunia, nak duduk bebas. Kalau ada agama ni Allah, dia berasa kata jadi penjara, jadi gok, penkuk bagi dia. Tu nak waktu pun tak boleh, nak buat ni pun tak boleh. Masa aku tak banyak dah. Aku umur ni boleh hadir 40 mati, 50 mati, 70 mati. Mari duk kecek hak agama pula dah. Nak waktu pun tak boleh, nak minum arak pun tak boleh, nak zina pun tak boleh, nak judi pun tak boleh. Nak jadi kaya, nak mewah tu pun tak boleh. Sekak belaka. Mana boleh? Seolah kata. Allah banyak banyak orang duk mikir lagu tu lah ni. Yang mula semenjak lama lagi dia panggil ingkarul ba'si. Ingkar ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพนั้นถือเป็นแนวคิดที่มีมาแล้วตั้งแต่อดีตและเริ่มขยายตัวมากขึ้นต่อเยาวชนและต่อมนุษย์ณตอนนี้เพราะมนุษย์จะใช้ชีวิตแบบอิสระถ้ามีกรอบศาสนามาวางเป็นกรอบในการใช้ชีวิตก็จะไม่มีความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตsebab tu banyak hari ni dia panggil orang mulhid, orang etis, tak say ada agama. Tak say beragama. Tu. Dan salah satu daripada sebab punca orang musyriki Mekah tak say terima dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada zaman dulu. Kih gapo? Kih dia tak percaya ke benda hak Nabi Muhammad wari? Bukan. Mereka percaya sebab Nabi Muhammad ni semenjak kecil lagi tak pernah kecek bahau. Kalau dia kecek pakai kita terimalah sebab dia pesan tu. Akhlak dia pesan tu. Orang Sultan Mekah tu tahu belaka. Tapi kerana apa? Salah satunya iaitu Nabi kita duk bawa
pegenge al-ba'as, iaitu bangkit semula lepas daripada mati. Oh, tak mahu dengar selalu dah set-set Abu Jahal, set-set Abu Lahab, tak saya dengar. Dia nak bebas, dia nak kaya dengan melalui tipu orang, dia nak menego toko, dia nak minum arak, dia nak berjudi, dia nak berzina dan sebagainya. Apabila dengar Nabi royak kata bangkit kelik semula, dia bangkit kelik semula lepas ada mati, dia ada balasan ni. Kita akan nak ngaji lepas pada ni. Akan ada balasan syurga dengan aku, serabut dengan aku. Serabut dengar. Sebab apa? Sebab ikut hawa nafsu. Orang Islam bukan lagu tu. Orang Islam orang Islam bukan lagu tu. Tu mati, yakin lah kau semua orang mati. Tu semua orang mati. Sebab tu kita tak ada kena beriman dengan mati. Tu kena beriman dengan bangkit semula lepas pada mati. Beriman dengan mati, tak kena beriman duk tengok belakang. Tak ada siapa di atas dunia ni dia pati set การตายเพราะการตายเกิดขึ้นได้ทุกวัน sebab tu dia tak sakut. Nampak tak tu? Tu berarti wansin lok tu dia mula daripada mati itulah. Sebenarnya dia tak mula lagi, dia panggil muqaddimah bot 6 ของวันสิ้นโลกก็คือการเสียชีวิตการตายของแต่ละคน mula situ. Mati-mati ni sebenarnya ia bukan berpindah daripada benda ada pergi kepada benda tak ada, bukan. Kalau lagu tu senang pula, bukan. การตายการเสียชีวิตนั้นไม่ใช่การเปลี่ยนสถานะจากมีไปเป็นไม่มีไม่ใช่ แต่การตายนั้นก็คือการเปลี่ยนสถานะจากการมีไปเป็นการมีอีกรูปแบบหนึ่ง hak tu hak kita kena kacau semasa kita duduk di dunia ni kita kena kacau semasa kita duduk di dunia ni. Mulhid bil hikmah, orang tak ada agama tu tulis mulhid dengan dal, mulhidun, ilhad, mulhidun, tulis lagu tu dah. Apa dah tu? ตัวการตายก็คือการเปลี่ยนสภาพจากการมีไปเป็นมีอีกรูปแบบหนึ่ง ไม่ใช่เปลี่ยนสภาพจากการมีไปเป็นไม่มี bukan. Kalau tukar daripada ada kepada tak ada, senang. Senang, tak ada kena buat apa sini atas dunia ni, senang bebas. Moga tak ada lah kan, habis dah kan, suk sini dah kan. Tapi dak, mati-mati adalah perubahan, tukar daripada ada pergi kepada ada bentuk yang lain. Allahu Akbar. Nampak tak dah? Hak ni dia panggil cara berimej secara umum-umum, iaitu mula daripada kita mati dan di dalam kubur ada nikmat kubur, nikmat seksa, sugi secara umum semua benda hak Nabi royak kita berimej belaka. Berimej kata akan berlaku, jangan ingkar sama sekali. Kalau ingkar dia nak jadi rusak akidah kita. Nampak tak tu? Allahu Akbar. Tekih ni orang Islam ni. Sepatutnya orang Islam ni kena jadi orang molek, kerana jelas Tuhan goyak panti, map, GPS Allah Ta'ala beri kepada orang Islam ni jelas, mula daripada satu sampai su, jelas catin. Sepatutnya orang Islam ni lah orang yang kena orang apa, jadi orang yang baik, orang yang maju, orang yang semua segala-galanya kena baik. Sepatutnya. Kerana apa? Kerana panti kan caiชีวิต map GPS ที่อัลลอฮ์ได้มอบไว้ให้กับคนอิสลามคนมุสลิมนั้นถือว่าชัดเจนที่สุด ชัดเจนที่สุดไม่มีแผนที่ใดที่จะชัดเจนไปมากกว่าแผนที่ที่มุสลิมครอบครองอยู่ณตอนนี้แผนที่ชีวิตitu jelas. Tapi duk sesak lagi, duk galik lagi. Tu hak ni dia panggil paradigma กระบวนทัศน์ความคิดถือเป็นจุดแข็ง paradigma satu perkara yang membuat orang Islam itu menjadi kuat.
Sebab dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dan beriman dengan perkara yang akan muncul, akan dia dapat selepas daripada dia mati. Sebab tu orang Islam dia kena semangat dalam kerja. Sama ada kerja tu kerja dunia, kerja akhirat, dia kena semangat. Sebab jelas peta kehidupan dia, peta perjalanan hidup dia jelas, lebih jelas daripada orang-orang yang bukan Islam. Nampak tak tu? Jelas. Hak ni dia panggil kekuatan จุดแข็งของมุสลิมก็คือการมีแผนที่ที่ชัดเจนและครบถ้วนที่สุด. Tu siapa royak? Allah Ta'ala royak dan Nabi kita SAW royak. Habis dah hak tu dia panggil cara beriman kita dengan hari kiamat ini secara umum-umum. Boleh faedah. Faham tak tu? Boleh tak? Jadi kita kena terima belaka. Mudah kata, semua benda hak Nabi royak, semua benda hak Allah Ta'ala royak, kita terima belaka. Dah. Boleh tak tu? Dah. Faham tak faedah tu? Hak beriman แบบรวมหลักการศรัทธาประการที่5ก็คือหลักการศรัทธาต่อวันกิยามะห์แบบรวมแบบสรุปแบบเหมานะก็คือเราจำเป็นที่จะต้องยอมรับและศรัทธาทุกสิ่งที่นบีได้กล่าวเริ่มตั้งแต่การเสียชีวิตไปจนถึงการเข้าสวรรค์ของชาวสวรรค์และการเข้านรกของชาวนรก. Kita akan tengok stagi ada berapa stesen, มีกี่สถานที่ที่เราจะต้องพบเจอที่เราจะต้องผ่านที่เราจะต้องหยุด bukan หยุดพักเด้อหยุดnah terima berapa tempat semua kerap nah kita tengoklah sekali lagi nak tanya hak secara umum ni faham tak lagi การศรัทธาต่อวันกิยามะห์แบบรวมfaham tak lagi faham dah okey paradise bukan paradise kat tu rasa ni paradigm D I G G M paradigm paradigma paradigma cuba tulis masuk kerabuan tad ความคิด kalau bahasa saya panggil, kalau bahasa Melayu panggil paradigma. Jadi paradigma paradigma ni akidah ก็คือ akidah หลักการศรัทธาที่มุสลิมศรัทธานั้นถือว่าเป็นจุดแข็งที่สุดแล้วของการใช้ชีวิตบนโลกนี้เพราะมุสลิมทุกคนมุมินทุกคนได้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงและรู้ว่าหลังจากการตายไปแล้วจะเจออะไรบ้าง jelas. Kalau orang buzah dia tak yakin lagi sebab dia kata tahak luk na mi jing tahak luk na mi jing dia baru duk tahak baru. Kita suk jelas dah. Jelas dah. Nampak tak? Tapi tak ada arah kita tak yakin situ. Buzah perlu dia nakวัด diaจะสร้างวัดคนที่ยังไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงเหมือนกับชาวพุทธนั้นพอบริจาคที่จะสร้างวัดวัน2วันtu boleh เป็นพันล้าน แต่มุสลิมที่มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจนที่สุดว่าโลกหน้านั้นมีจริงณตอนนี้มีหลายมัสยิดเป็นพันมัสยิดที่ยังสร้างไม่เสร็จada juga nampak tak tu kita perah dah aywah Hanif Alfa Kak Maryam atau paradigm kerabuan tad ความคิดtu paradigm ni yang mengenaiศัพท์วิชาการถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นศัพท์ศาสนาอิสลามิกนี่dipanggil akidah หลักการศรัทธาtu เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด sebab tu akidah ni benar asas benar รากฐานที่จำเป็นakidah ni เพราะจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตNawawi kesan kepada cara hidup dia. Tapi kita tak ada arah, kita ada arah lah orang Islam. Tu jelas belaka. Tapi dia kena kacau dengan tasawuf lagi dah. Email tu Islam
Lepas tu tasawuf, iaitu ihsan. So lagi insya-Allah kita akan ngaji tasawuf pula lepas pada khotel kita ni. Nampak tak tu dah? Habis dah? Secara umum bab ruam secara ijmali. Kedua, beriman dengan secara tafsil, iaitu beriman dengan hari kiamat secara tafsil. Kan satha tawan kiamah bab laiyat, bab laiyat. Sebab apa? Kita kena satha bab laiyat หลังจากที่เราศรัทธาแบบโดยรวมคลิกkepada kaedah dululah kaedah dulu เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บางอายัดบางองค์การในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้อธิบายแบบรวมๆให้เราศรัทธาต่อวันกิยามะห์และมีหลายอายัดเช่นกันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้อธิบายได้อธิบายให้เราฟังให้เรารับทราบเกี่ยวกับวันสิ้นโลกเกี่ยวกับวันกิยามะห์นั้นแบบรายละเอียดbanyak dalam Quran tu banyak dalam Quran semua benar kita akan nak ngaji lepas hadis ni berdasarkan kepada ayat Quran belakang nampak tak tu jelas nampak tak kedua beriman dengan secara tafsil iaitu beriman kepada hari kiamat secara tafsil secara satu persatu secara laik secara laiyat iaitu wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya permulaan สถานที่แรก barang yang dijumpai dan didapat oleh seseorang di masa dalam kubur daripada nikmat atau azab yang pertama iaitu สถานที่แรกที่เราจะต้องทราบที่เราจะต้องศรัทธาก็คือหลังจากเราเสียชีวิตเราจะตายไปแล้วก็คือเราจะอยู่ในกูโบร์ในหลุมฝังศพและในหลุมฝังศพนั้นจะมีเนืมะห์แล้วก็จะมีอาซับakan ada apa akan ada nikmah akan ada ความสุขนะlepas tu akan ada azab akan ada bot longtot hak tu kita kena beriman hak mula-mula sekali wajib wajib sini wajib pada syarat wajib pada syarat wajib kita kena mengaji wajib kita kena faham sehingga kita yakin dan beriman bahawasanya lepas daripada kita mati akan ada seksa dan azab kubur akan ada nikmat dan azab kubur wajib tu nampak tak kenapa kerana Allah Ta'ala cerita dengan jelas-jelas ayat Quran Allah Ta'ala cerita dengan jelas-jelas nampak tak tu tu kitab kita tak ada worry lah ayat Quran ya bimia takut panjang kalau kita rojak klik tu banyak ayat Quran ada cerita tak perlu baba worry di sini yang pentingnya semua lepas ada ni baba cek apa siap dah ada dalil daripada ayat Quran dan hadis Nabi SAW nampak tak tu waktu สถานที่แรก lepas tu lepas ada tu kita akan berjumpa dengan dalam kubur ada soal mungkar nakir yang ketiga akan berlaku kiamat tiup sangkakala yang pertama mati habis yang keempat tiup sangkakala yang kedua hidup klik semula bakit klik semula sudah bakit tu akan kita ni dihalau beripung di padang mahsyar lepas pada beripung di padang mahsyar ada seksa pula di situ pakat duk panah di situ maka perlu kepada syafaat Nabi kita SAW lepas pada tu lepas pada padang mahsyar duk beribu-ribu tahun di situ kita akan dihisap amalan kita lepas pada hisap amalan kita akan timbang amalan kita lepas pada timbang amalan kita dia ada kolej Nabi di situ bagi orang beriman boleh minum kerana dahaga sangat bagi orang tak beriman atau orang yang munafik maka tak boleh timbang tak boleh minum lepas pada tu kita akan lakah titi sirak titi sirak yang duk letak di atas neraka bagi orang lakah lepas masuk syurga orang tak lakah orang tak lepas maka jatuh dalam api neraka lepas ada siti sirak masuk syurga ahli syurga dan jatuh dalam neraka bagi ahli neraka
habis cuk beribu di situ, dipanggil perjalanan kita. Duduk di situ kekal selama-lamanya. Allahu Akbar. Cuba kita mikir tengok. Sebab tuบทเรียนที่เราจะเรียนณตอนนี้ต่อไปนี้ก็คือเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราทราบอนาคตของเราว่าจะพบเจออะไรบ้างsebab tu buat kita ni semangat kita ngaji lepas ada ni buat kita semangat สถานที่แรก station นี่first station mula-mula gapo kita akan jumpa Allah dan kita akan mati duduk dalam kubur. Di masa dalam kubur daripada nikmat atau azab. Dalam kubur dia ada nikmat dia dan azab dia. Maka mendapatlah oleh orang yang mukmin yang taat itu akan kesenangan nikmat dan diluaskan dan diterangkan kuburnya dan สำหรับคนที่มีศรัทธาที่มีอามัลอิบาดัตที่สมบูรณ์di dalam kubur tu จะมีนิมัตก็คือความสุขakan ada nikmatจะได้รับความสุขและหลุมฝังศพของเขาจะถูกขยายให้กว้างขวางและสว่างไสวยอัลลอฮุอักบัรlebih bagi amalan kita ya kemari selalu dah lebih lagi kita duk baca Quran dia nak mari jadi teman kita selalu dah buat kubur cerah dan semua amalan kita lah amalan kita duk semaya duk puasa duk sedekah ya kemari jadi teman kita selalu dah hak tu bagi orang mukmin Allahu akbar hak ni dia panggil สถานที่แรกนี่diaสามารถบ่งบอกถึงอนาคตของเราได้แล้ว kita mati tu dia boleh royak dah tu. Dan sebaliknya mendapatlah oleh orang kafir dan mukmin yang deraka. Mukmin tapi dia deraka akan azab siksa. Boleh ke apa? Boleh akan azab siksa. Gelap kubur dan disempitkan kuburnya hingga berselisih tulang rusuknya. Allahu Akbar. Nampak tak?ส่วนผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและผู้ศรัทธาที่กระทำบาปจะได้รับการลงโทษทรมานหลุมฝังศพจะมืดและถูกบีบให้แคบจนกระดูกซี่โครงประสานกันอัลลอฮฺอักบัรkita dan moga-moga jadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik insyaAllah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah tujuan hidup aku dan juga keredaan daripada engkaulah satu benda yang kami harapkan. Nampak tu tak? Hak tu stesen yang pertama. Wajib kita nak beriman. Kalau nak ingkar tak boleh rojak patisirสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเราปฏิเสธการมีอยู่ของเนืมัตและการมีอยู่ของอาซับการได้รับความง่ายดายความสุขในหลุมฝังศพและการได้รับการทรมานในหลุมฝังศพนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เราวาญิบเราจำเป็นที่จะต้องศรัทธาสำหรับคนมุสลิมทุกอย่างคือศรัทธาถ้าเราปฏิเสธสิ่งนี้จะทำให้เราเสียอีหม่านได้nampak tak ada benda tu nampak tak tu yang kedua ba tu yang kedua lah สถานที่ที่สองtempat yang kedua wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya lagi akan ada soalan mungkar dan nakir kemudian mati di masa di dalam kubur. Malaikat beberapa orang yang dikecualikan. Lepas daripada tu kita duduk dalam kubur, kita ada soal mungkar wa nakir. Kita akan ada คำถามจาก malaikat ที่ชื่อว่า munkar และ nakir
sebabหน้าที่ของมุงกัรและนาคิดก็คือmari tanya mari tanya orang duduk dalam kubur tu. Hak ni jumpa akan jumpa nak ingkar tak boleh. เราจำเป็นหรือวาญิบที่จะต้องศรัทธาว่าหลังจากที่เราอยู่ในหลุมฝังศพจะมี2 malaikatก็คือมุงกัรและนาคิดจะมาถามเราmari tanya kita gapo katik. Tu. Malaikat ada orang beberapa jenis orang yang tidak kena soal dalam kubur. Seperti orang mati syahid dan sebagainya. Para nabi, para anbiya, para rasul dan orang mati syahid, maka tidak ada soal dia. Muka nakir dia. Malaikat beberapa orang yang dikecualikan. Kita kena tengoklah siapa katik hak lepas daripada soal muka nakir. Siapa katik, amalan gapo katik. Mereka kalau mereka mari mereka akan menyoal. ทั้งสองจะมาถามเราอะไรบ้าง siapakah Tuhanmu ใครคือพระเจ้าของท่าน mari tanya การที่เราจะตอบได้หรือไม่ได้นั่นขึ้นอยู่กับศรัทธาของเราและก็อามัลibadat ของเรา kita nak jawab boleh tak boleh jawab tu bukan duduk di atas ngapa kau tak ngapa ya kita tanya dengan bahasa Arab lah. Kita akan kerti belakang ada satu wak tak kerti tak boleh. Ni berdosa banyak wak tak kerti, wak tameru tak boleh. Godeh dia lah. Kerti belakang soalan tapi nak jawab tak boleh jawab duduk di atas amalan kita. Siapa Tuhanmu? Siapakah nabimu? Sasadaของท่านคือใคร Apakah imammu? Kampir lah, imam tu dengan makna kampir.อะไรคือคัมภีร์ของพวกท่าน kita jawab Quran. Apakah kiblatmu? Kiblat ของคุณอยู่ทิศใด di mana? Kita kena jawab kata kiblat Baitullah. Tu. Bagi orang yang kiblat ya di dunia tak ada dah hadap ikut kiblat misalnya, apa pi arah maya hadap ikut lain. Pi semaya hadap ikut Kedah, hadap ikut Bukit, nak jawab tak boleh. Jawab tak boleh. Tapi orang duk semaya semua sejik semua kiblat ya duk kat tu semua, boleh jawab. Dan siapakah saudaramu? Kerai ke saudara ni gapo saudara ni gapo dah saudara พี่น้องของพวกท่านคือใคร kita jawab atau orang Islam orang beriman. Tak ada kena ngapa, kita buat ibadat di sini. Kita buat ibadat sini. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Malaikat muka nakir akan tanya. Muka dan nakir ini seperti tersebut dalam hadis, tubuhnya hitam seperti periuk tembaga. Allah ni tok kita ni dia sedang duk goyak ke apa? Sedang duk goyak. Kula senak rup rang nata ของ malaikat mungkar dan nakir. Duk goyak cerita tentang tubuh badan rupa parah bagi muka nakir. Di dalam hadis tubuhnya hitam seperti periuk tembaga. Tua hitam mari. Biru dua matanya. Dua mata ya. Nampak tak tu? มีรูปร่างที่ดำคล้ำเหมือนกับdia panggil puyuk temaga ni mo thong dang dah. Apabila kita bakar dia tu และดวงตาทั้งสองจะมีสีน้ำเงินเข้ม tu biru dua matanya dan pada satu riwayat matanya seperti kilat menyambar. บางรายงานบอกว่าทั้งสองดวงตาของมุงกัรนาคิรนั้นจะมีapa จะเหมือนกับkilat menyambar ni apa kilat ni fapa lah. Fapa. Suara keduanya seperti guruh.
Suara keduanya seperti guruh. ทั้งสองจะส่งเสียงดังฟ้าร้อง guruh apabila keduanya akan mayat yang deraka. Apabila kedua-dua tu muka nakir tanya orang hak deraka, เมื่อทั้งคู่ถามผู้ตายที่เป็นผู้ฝ่าฝืนหรือผู้กระทำบาป keluar daripada mulut keduanya seperti api. Akan tubik daripada mulut seperti api yang membara. จะมีไฟออกมาจากปากของทั้งสอง Pia tanya. Itu dia. Pada tangan tiap-tiap seseorang daripada keduanya memukul daripada besi. ในมือของแต่ละท่านจะมีไม้ค้อนทำมาจากเหล็ก Jikalau dipukul dengan dia, akan segala bukit nescaya hancur ia. Tu. ซึ่งหากใช้ตีภูเขาด้วยค้อนนั้นภูเขานั้นจะพังทลายลงอย่างละเอียด akan hancur ia. Menjerkah, keduanya akan orang kafir atau orang munafik atau orang yang fasik. Menjerkah, jerkah. ทั้งสองจะตะโกนตวาดjerkah ni tawad ใส่ผู้ปฏิเสธศรัทธา หรือพวกมุนาฟิกกลับกรอก orang munafik atau orang yang fasik หรือผู้กระทำความผิด itu dia jerkah. Jika tidak kuasa menjawab pertanyaan keduanya, maka memukul keduanya dengan pemukul daripada besi itu. Kalau tak kuasa nak jawab, bawa kena godeh dengan pukulan, dengan pemukul yang ada di tangan mereka. หากไม่สามารถตอบคำถามได้ทั้งสองจะตีด้วยค้อนเหล็กนั้น dan disempitkan kuburnya dan dibukakan satu pintu daripada neraka menerusi ke kuburnya. Allahu Akbar. และหลุมฝังศพจะถูกบีบให้แคบลง และจะมีการเปิดประตูหนึ่งจากนรกเชื่อมมายังหลุมฝังศพของเขา bertiuplah angin neraka ke kuburnya hingga hari kiamat. จะมีลมจากนรกเชื่อมมายังหลุมฝังศพจนกระทั่งวันกิยามะ itu yang seksa dalam kubur. Allahu Akbar. Nampak tak tu? Sebab tu kita kena hati-hati, kita kena ingat semua seksa azab yang kita akan jumpa jika kita ni deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu bagi orang yang deraka. Dan jika bertanya keduanya akan orang mukmin, kalau dia tanya orang mukmin pula, และถ้าหากมุงการนาคิดถามผู้ศรัทธาyang taat, bukan mukmin yang deraka dak, yang taat, maka datang keduanya dengan rupa yang sangat elok. ทั้งสองจะมาในรูปลักษณ์ที่งดงามยิ่ง dan pakaian yang sangat baik และสวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงาม mari kecek lemah lembut, rupa comel, pakaian molek, dengan suara yang lemah lembut, ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน apabila boleh jawab pertanyaan keduanya, maka berkatalah keduanya iaitu muka nakir lah kepada mayat. Kalau boleh jawab soalan, muka nakir kata kepada mayat tadi tu, dia katakan, tidurlah engkau seperti tidur pengantin. Allah, tidurlah seperti orang baru nikah kahwin. Tidur senang, tidur yang seronok, tidur yang puas hati. Tidurlah bagi orang yang seperti mana orang yang baru nikah kahwin. เมื่อเขาสามารถตอบคำถามได้ทั้งสองจะกล่าวแก่ผู้ตายนั้นว่าจงนอนหลับเถิด ประหนึ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่นอนหลับ dan diluaskan kuburnya dan dibukakan satu pintu daripada syurga menerusi ke kuburnya
bertiuplah angin syurga ke kuburnya hingga hari kiamat. Supa tak di? หลุมฝังศพจะขยายกว้างนะและจะมีการเปิดประตูหนึ่งจากสวรรค์เชื่อมมายังหลุมฝังศพของเขาและลมจากสวรรค์นั้นจะพัดเข้ามายังหลุมฝังศพของเขาจนกระทั่งวันกิยามะsampai hari kiamat. Nampak tak tu? Hak tu dia panggil Allahu Akbar. Dia panggil keadaan kita duduk di dalam kubur. Nah. Tu. Kena takutlah kita, kena takut. Nah. Habis dah. Hak tu yang kedua. Dua dah. Dua stesen kita jumpa. Hak tu dia panggil alam barzakh. Alamul barzakh, alam barzakh. Tu alam barzakh ni satu alam yang kita ni ya lalu banyak alam dah. Yang pertama alam roh, kita duduk dalam alam roh. Allah Ta'ala jadi roh kita mula-mula, iaitu roh kita belum ada nak masuk dalam tubuh badan kita ni. Ia duduk di langit yang pertama, hak Nabi Adam nampak pada malam Isra Mi'raj. Lepas tu kita duduk alam yang kedua, iaitu alam kandungan ibu. Kita duduk dalam perut ibu. Kita beranak tu duduk di alam akhirat. Alam yang ketiga lah ni kita itu alam dunia. Dunia lah ni. ถือว่าเป็นโลกที่สามโลกแรกสถานที่แรกก็คือเราอยู่ในสถานะวิญญาณ duduk langit yang pertama lah kalau kita ngaji Isra Mi'raj tu. Lepas tu duduk dalamในโลกท้องแม่สองโลกที่สามโลกดุนยาโลกที่สี่อาลัมยังเกือบปะก็คืออาลัมบาร์ซักโลกหลุมฝังศพก่อนที่จะเกิดจะถึงวันกิยามัต belum ada nak sampai hari kiamat. Baik, kemudian lepas ada tu berlaku kiamat lah. Allah, berlaku kiamat lah. Mungkin tak ada kita ni. Mungkin tak ada berkali kita ni. Kita akan jumpa dengan kiamat kecil berkali. Tak ada kiamat besar. Pada adatnya, pada adat. Nah, sebab alamat-alamat kiamat banyak lagi yang tak berlaku. Dajjal apa semua tu tak mari lagi. Imam Mahdi apa. Tapi kita ni kena ingatlah kita akan menghadapi kiamat kecil, iaitu mati. Nampak tak tu? Tu. Wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya lagi akan dibinasakan sekalian makhluk ini dengan tiupan sangkakala yang pertama. สถานที่ที่สามก็คือจำเป็นหรือวาญิบที่เราจะต้องศรัทธาว่าสิ่งถูกสร้างมัคลุกนี้ทั้งหมดจะพินาศด้วยการเป่าของมาลาอิกัตอิสรอฟิล malaikat Israfil itu nak siup sunar sangkakala yang pertama. ทั้งหมดจะพังพินาศยกเว้น8สิ่ง malaikat 8 perkara tak hancur. Tuhan buat lagu tu tak hancur, iaitu yang pertama arash, banlang kauพระองค์ yang kedua kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Lagu mana rupa Allahu a'lam. Tapi dua-dua ni bukan tepat bagi Allah Ta'ala lah. Sebab Allah Ta'ala ada, belum daripada dua perkara ni nak ada lagi. Yang ketiga kolam, paka ที่จุดบันทึก yang keempat, yang ketiga kolam, yang keempat luh mahfuz. Luh mahfuz, dia panggil pen carut luh mahfuz. Kalau Nabi tengok duduk di atas langit ni. Berapa dah? 1, 2, 3, 4. Yang kelima syurga. Tak hancur syurga, ada dah lah ni. Yang keenam neraka, ada dah lah ni. Yang ketujuh ruh, วิญญาณของเราบรรดาดวงวิญญาณก็จะไม่พินาศ dan yang ke-8 ajbuz zanab, dia panggil sulbi kita ni, sulbi kita. Sebab tubuh badan kita tu, roh kita yang akan sulbi kita ni, tulang sulbi dia panggil dah, tulang ni, dia panggil kereduk.
Kun hak duk tepi letak pada punggung kita tu. Allah Ta'ala buat lagu tu. Sebab tu setiap roh tu ia akan rindu, ia akan ingat kepada tubuh badan dia. Walaupun tubuh badan dia hancur, tapi moga ni ia tak hancur. Sebagai pikat. Sebab tu setiap roh tu ia akan ingatlah kepada tubuh badan dia. Lepas tu ia hari akhirat esok Allah Ta'ala akan kembali roh tu kepada tubuh badan tu. Bangkit klik semula. Nampak tak tu? Sebab tu sunat kita pergi ziarah kubur tu, para ulama, para apa. Kerana di situ dia panggil, kalau kita nak kira, lebih dekat sekali roh dia tu dengan tubuh badan dia. Maka 8 perkara ini tidak binasa dengan tiupan sangkakala yang pertama. Pet perakan pet sing ni cak mai pinat memikan pau sang dari malaikat Israfil kerantineng tak akan binasa arash balang kursi pagar ticut bantuk bun pen caruk. Lepas tu luh mahfuz diri pen caruk sawan narok leka banda duang winyan lek keradu ajbuz zanab dia panggil. Hadut sini Allah Ta'ala buat. Nampak tak tu? Tapi perkara tu tak hancur pergi sikit lagi yang ke apa? 1, 2, 3. Yang keempat. Tu kiamat lah. Berlaku kiamat dah. Bertiup sangkakala yang pertama tu dia panggil berlaku kiamat. Semua benda akan binasa habis. Allahu Akbar. Kemudian wajib kita percaya bahawasanya lagi akan dihidup balik sekalian makhluk ini dengan tiupan sangkakala yang kedua dikatakan bangkit kubur. Hak ni dia panggil bangkit daripada kubur, al-ba's. Hak ni al-ba'su dia panggil. Hak ni hak tak muh ni. Orang kafir tak muh dengarlah hak ni. Kalau kita kecek hak ni depan dia serabut selalu. Tak muh ku tak muh dengar lepas ada mati. Wicok-cok wicok-cok tulis dia tu. Kalau ku dengar hak ni, Allah tak bebas aku. Tak bebas aku nak hidup di atas dunia ni. Ada yang mikir lagu tu. Orang Islam, orang mukmin kau tua, kau kena dekat dengan Allah Ta'ala weh, jangan kau jauh. Orang kafir ia nak kau bebas. Sebab tu saya baca satu berita orang Mak Saleh konferan Ayub Patsip lah. Lepas tu ia rasa tu dia nak mati, ia rasa tu nak mati. Gapo lagi benda dia tak buat atas dunia ni. Ia keluar sia chat ke rai bang ti yang mai dai tham. Benlok ni ia nak buat. Ia ingat kata satu tempat tu ya ada bukit tinggi atau ada air laut bawah, comel tempat tu. Lepas tu golek ke tempat tu, orang nak tujung di atas pocok bukit tu, tujung turun di dalam laut. Pergi lagi umur 80. Tengok tu, orang masuk sejak lah kalau kena kita. Tapi tak ada roh, dia tak ada email. Waktu beza kita dengan orang yang bukan Islam tu. Kita orang Islam ni kau hujung yang kena kau baik kau kena dekat dengan Allah Ta'ala, jangan kau jauh. Ni kau tua kau lebih. Orang tua panggil apa kau lebih. Nampak tak tu? Tak boleh kita kau tua kena kau dekat dengan Allah Ta'ala, kena winapak dalam masjid tu. Kalau hak jatuh, kalau hak tina pun jadi kena winapak dah lah. Mengaji Quran pun kena boleh baca, akidah pun kena mengaji, kena lebih yakin dengan Allah Ta'ala, amalan-amalan pun kena wisah apa. Apa tu tak? Bezalah dua orang kita tengok pub. ภาพคนที่ไม่มีศาสนาไม่มีอัลลอฮ์ไม่เชื่อต่อพระเจ้ากับภาพที่เป็นคนที่เป็นมุสลิมท้ายบ้างท้ายชีวิตแต่ต้องยิ่งใกล้ชิดต่อพระองค์กับอัลลอฮ์ตะอาลาทำamal ibadat ให้มากๆdan cedek bekal untuk nak bekal akhirat. Tapi orang yang tak ada iman
Ia gapo lagi ia tak buat. Sebab tu ada setengah-setengah jang sewa, jang chow จ่ายค่าเช่าเรือเพื่อที่จะลงไปใต้สุดท้องทะเลจะไปดูซากของเรือไททานิก ingat dulu okey sekali rank dan tu teruk doa jadi pecah perahu mati habis sutir perahu orang kaya belaka tu bayar 7-8 juta seorang จ่ายเป็นล้านๆ nak pergi naik yan awakat nak naik bayar berjuta-juta beza dah. Hak tu klik kepada paradigma, klik kepada kerabuan-tat ความคิด klik kepada akidah, klik kepada paradigma. Sebab tu penting. Paradigma ni, akidah, หลักการศรัทธานี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราใช้ชีวิตนะที่ตรงตามจุดประสงค์ของผู้สร้างอัลลอฮฺ Subhanahu Wa Taala. Syukur banyak dah fak kita ni. Syukur banyak Allah Taala wi iman, Allah Taala wi Islam kepada kita, syukur banyak. Syukur dengan melalui buat benda yang suruh, tinggal benda yang larang. Tak ada dah benda ada harga. Tengok ni kita benda kita akan jumpa ni. Wajib kita percaya bahawasanya lagi akan dihidup balik sekalian makhluk ini dengan tiupan sangkakala yang kedua dikatakan bangkit kubur, al-ba'su ay al-ba'su minal kubur, bangkit daripada kubur kembali. Nampak dah tu tak? Kita ambil sah lagi. Berapa minit dah ni? Nak pergi habis masa pun tak habis ni. Dah banyak. Hari kiamat kena buat 2 kali. Dah untuk kena sekali lagi. Lepas tu rukun iman yang terakhir, qada dan qadar sekali, boleh jadi ada 2 kali lagi. 2 kali lagi tak akan khotir insya-Allah. Ambil sah lagi tak apa? Ambil sah lagi, lepas tu kita berhenti hari ni dah. Dan yang kelima, jim, yang kelima, wajib kita percaya bahawasanya lagi akan dihalaukan sekalian jin dan manusia ini kemudian daripada bangkit kubur ke padang mahsyar. Dia panggil al-hasyru. Lepas daripada bangkit pada kubur nak pergi mana? Maka kena halau. ถูกต้อง wajib ที่เราจะต้องศรัทธาว่าบรรดาจินและมนุษย์ทั้งหมดจะถูกต้อนไปรวมตัวกันหลังจากการฟื้นคืนชีพไปยังทุ่งmahsyar, pergi kepada padang mahsyar. Tu dah, pergi kepada padang mahsyar. Maka bermacam-macam kelakuanlah keadaan berjalan kepada mahsyar. สภาพการเดินทางไปยังทุ่งมัฮชัรนั้นมีลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป beza banyak beza kita tu hak bakit mula-mula ni sebut kata kecih hak bakit ni, orang bakit mula-mula iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hak bakit mula-mula daripada kubur. Lepas pada tu Abu Bakar duduk tepi dia, kubur dia duduk sekali kan di Madinah tu. Lepas pada tu Sayyidina Umar. Lepas pada 3 orang ni ahli Baqi', kubur Baqi', orang duduk di kubur Baqi' tu. Kita duduk di Madinah, hak tu tubik bangkit mula-mula. Allahu Akbar. Batu orang duduk di kubur Baqi' tu 70,000 bangkit mari dengan cahaya cerah. 70,000 orang duduk di situ, bangkit mari dengan cahaya cerah. Lepas tu Fa'ning ni akan masuk syurga tanpa hisab. Sebab tu orang nak mati sangat di Baqi'. Sebab setengah ulama tu ia minta pada Allah Ta'ala nak mati, nak taruh di kubur Baqi'. Sebab ada kelebihan khas yang Nabi kita sebut tentang kubur Baqi'. Dari tu ada 70,000 yang akan bangkit lepas daripada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Fa'ya akan bangkit dengan nur, dengan cahaya. Lepas tu Allah Ta'ala wi kelebihannya, mereka tu akan masuk syurga tanpa hisab. Hak kita duk kecek semua ni, ia tak ada kena apa, ia tak ada kena ia guna tanglat gil halu dah, ia tak ada kena tepuh. Lepas dah ni titi sirak hisab amale time amale, lepas dah ni
Ia tak ada fak dia. Allahu akbar. Keadaan tu bermacam-macam kelakuan. Keadaan berjalan kepada mahsyar itu. Setengah daripadanya berjalan seperti kilat menyambar. Bang puak nan den ruat rel peraneng saifa lab. Cepatnya syeruf. Lah kita tengok. Siapa ni? Kita duk ngok-ngok misalnya kat bawah. Pum lalu tak kepala. Siapa ni? Soalah. Setengah daripadanya berjalan seperti angin yang sangat deras. Ban puak tu den เหมือนกับลมที่พัดแรง angin yang kuat. Setengah daripadanya berjalan seperti kuda berlari mengangkap apa? Maที่วิ่งเร็ว. Setengah daripadanya berjalan seperti orang berlari mengangkapคนวิ่ง. Setengah daripadanya berjalan seperti orang berjalan biasa mengangkap คนเดินปกติ. Setengah daripadanya berjalan merangkak-rangkak. Setengah daripadanya berjalan kelan kau, mengakak lagi. Allah, mengakak. Setengah daripadanya berjalan mengesok. Mengesok ni apa? Ngesok. Saat ni kelan, hak ni mengesok. Dia panggil apa ngesok? Kan telai tua ngesok. Mengesok. Setengah daripadanya berjalan mengesok. Setengah daripadanya buta. Bangkit mari dalam keadaan buta. Bang puak ดินทางในสภาพตาบอด. Setengah daripadanya tuli, hunuak. Setengah daripadanya memakan lidahnya. Bang puak เดินทางในสภาพที่กัดลิ้นของตนเอง Dan keluar darah dan nanah โดยมีเลือดและหนองไหลออกมาจากปากของเขา itu setengah daripadanya. Setengah daripadanya tiada bertangan. Bang puak เดินทางในสภาพไม่มีแขน Setengah daripadanya tiada berkaki, ไม่มีขา Setengah daripadanya bersangat terbusuk, lebih busuk daripada bangkai. Bang puak นั้น เดินในสภาพมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงยิ่งกว่าซากศพ. Setengah daripadanya memakai baju daripada api. Allah. บางพวกนั้นเดินทางในสภาพที่สวมใส่เสื้อผ้าที่ทำมาจากไฟนรก. Kerana apa beza bersalah-salahan kelakuan bangkit daripada kubur ini dengan sebab bersalah-salahan kelakuan di masa hidup di dunia ini. สภาพการฟื้นคืนชีพจากหลุมฝังศพและการเดินทางสู่ทุ่งมัฮชัรนั้นมีความแตกต่างกันและเป็นผลมาจากพฤติกรรมและอามัลอิบาดัตที่แตกต่างกันในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้tu nampak tak tu beza dengan sebab kehidupan semasa hidup di atas dunia ini. Sekat tu lagi lah kita berhenti sekat tu, nanti kita sambung esok ni. Muka 42 dah. Muka 42. Esok ni mungkin kita habis hak yaumul akhir, hari kiamat. Lepas tu lusa tu kita baca rukun iman yang akhir. Mungkin lusa tu akan khatam. Mungkin biiznillahi ta'ala. Berarti di depan kita ni ada lagi 2 majlis lah. Dan insya-Allah taala usaha nak boleh habis. Kerana tengok kepada keadaan sekolah pun sudah buka pagi-pagi ni, kadang-kadang kita kena nak pergi hantar anak sekolah dah. Kita akan hotel. Lepas tu kita akan sambung pula lah kitab-kitab yang lain. Baru ni ada so penawar dah. Insya-Allah lah, insya-Allah. Kita pergi hotel ni dulu. Untuk hari ni sekadar tu saja dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa taba'a hudah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri al-muzhibi lin-nisyani binurih fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لأمة محمد وارحمهم رحمة عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فهم النبيين واهدنا الصراط المستقيم وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم زينا بأخلاق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين وارزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جمعت بين الروح والنفس واجعله روحا زواتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مترودا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Darul Mahabah kami melangkah menuntut ilmu dengan amanah. Ilmu disulam cinta dan iman. Mahabah Rasul jadi pegangan. Bukan ilmu yang kering makna, tapi cahaya membina jiwa. Didikan rohani teras utama, menyuci hati, menenangkan rasa. Darul Mahabah dokter aman, gabung ilmu dan mahabbah Rasul. Didikan rohani membentuk insan, perkasakan bahasa, santun bicara. Ilmu hidup dalam perbuatan, amanah jadi nafas pegangan. Kasih disulam benar
mahkota umat. Kami bina keterampilan diri, akal bara dan pekerti, menabur kasih tanpa melili, menjadi rahmat untuk semua insan. Langkah kecil penuh kesedaran, hidup ini medan pengabdian, jejak sunnah jadi panduan, Nabi Muhammad sebaik tauladan. Darul Mahabbah dokter aman, gabung ilmu dan mahabbah Rasul, didikan rohani membentuk insan, perkasakan bahasa, santun bicara, ilmu hidup dalam perbuatan, amanah jadi nafas pegangan, kasih disulam benang rahmat, apa mulia mahkota umat.